Salam semesta cemerlang bersama menggapai impian. Dari tim semesta Arito, kami bawakan liputan khas Mesyuarat Agong PIBG SMK St. Agustin bagi tahun 2026 yang berlangsung dengan penuh semangat kerjasama ibu bapa dan warga sekolah. Saya Eldrina Audrey bersama kru Semesta Arito membawa secara eksklusif dari Dewan Tan Sri Alfred Jabu. Hari ini berlangsungnya Mesyuarat Agong PIBG yang menjadi sebuah platform untuk kita bersama-sama berbincang tentang kecemerlangan anak-anak semesta. Dewan sekolah mula dipenuhi ibu bapa yang hadir untuk mesyuarat PIBG. Di meja pendaftaran, mereka mengambil kehadiran dengan penuh senyuman, menandakan sokongan dan komitmen terhadap pendidikan anak-anak. Suasana hangat ini mencerminkan kerjasama erat antara pihak sekolah dan keluarga demi kecemerlangan bersama. Sebelum majlis bermula, bacaan doa Kristian dipimpin bagi memohon keberkatan dan kelancaran sepanjang program berlangsung. Selepas bacaan doa Kristian, majlis diikuti dengan ucapan alu-aluan yang dipertua PIBG SMK St. Agustin Betong. Seterusnya, majlis disempurnakan lagi dengan ucapan dan amanat Pengetua SMK St. Agustin Betong. Barulah sekolah kita. Guru-guru kita betul-betul melahirkan anak-anak kita yang betul. Barulah sekolah kita akan menjadi sekolah yang Pagi Tuan, saya wakil kepada kru TBPSS Semesta. Apakah harapan pihak sekolah kepada ibu bapa setelah mesyuarat pada hari ini? Okey, harapan kami guru-guru di semester bahawa agar ibu bapa untuk memberi sokongan kepada pihak sekolah dengan lebih meningkat lagi lah untuk menjayakan program-program apa yang pihak sekolah anjurkan dan penglibatan mereka sekaligus secara tidak langsung lah untuk menyokong program di sekolah kita. Terima kasih Tuan kerana telah memberi kerjasama kepada kami. Okey, baik. Terima kasih sama-sama. Selamat pagi Tuan. Nama saya Victoria Tupat. Saya wakil kepada kru TBPSS Semesta. Apa pandangan Tuan tentang majlis mesyuarat PIBG pada hari ini? Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas jemputan dari pihak PIBG untuk mesyuarat kali ini. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri sendiri, iaitu saya Encik Wan Jeffrey bin Wan Hashim dan ayah kepada anak saya di Tingkatan 5 Iris, iaitu Wan Harid Ad-Din. Bagi pandangan saya tentang mesyuarat PIBG ini, ia lebih kepada memberi tahu tentang plan perancangan aktiviti sekolah. Satu, kedua lagi dia akan memberi ruang dan peluang kepada ibu bapa untuk mengemukakan masalah ataupun perubahan perancangan ataupun cadangan lah. Bagi saya adalah boleh dilakukan lagi dan lebih kerap ataupun sebagai ibu bapa saya sangat bersetuju dengan adanya mesyuarat seperti begini. Okey. Terima kasih Tuan. Saya Eldrina Audrey bersama kru Semesta Arito. Dan saya Victoria Tupat. Saya Elia Nazira. Dan saya Petrus Sugap. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa Dan guru-guru yang turut hadir memeriahkan mesyuarat PIBG pada hari ini. Semesta Arito. Semesta cemerlang bersama menggapai impian.